welcome back to my YouTube channel. So today I will be doing an unboxing video once again, tapi bukan telefon baru lagi, tapi adalah untuk phone case dan juga beberapa aksesori yang aku belilah untuk iPhone 17. Seperti mana yang korang tengok di video aku yang sebelum ni, aku ada buat unboxing iPhone 17. So kali ni aku nak buat unboxing dia punya phone case lah dengan charger dan sebagainya. So stay tune, korang kena tengok sampai habis. And by the way, video kali ini aku record fully dengan menggunakan kamera depan iPhone 17, kecuali video cutscene yang untuk barang-barang ni lah, yang tu aku guna kamera belakang. Tapi untuk yang aku tengah bercakap sekarang ni, aku fully pakai kamera depan sahaja. So ini adalah bunyi macam mana sound dia lah basically. Dan aku duduk berdekatan dengan jalan besar, so korang boleh dengar sendiri lah sama ada bunyi luar tu masuk tak dekat dalam video ni, okay? Dan hujan juga at the same time, tapi hujan dia dah renyai-renyai lah, tak lebat pun. So yeah, let's get into this video. Okay guys, kita mulakan dengan barang yang pertama, iaitu magnetic tripod. Masalahnya aku order ni lambat, okay, tapi dia sampai lebih awal daripada phone case yang aku order. Sebenarnya aku dah ada tripod, tapi yang tu dia macam clamp type tripod kan. Problem dia adalah layout iPhone 17 ni dia lain sikit. iPhone lama aku tu iPhone SE, dia tak ada kamera control punya button kat tepi ni. Tapi yang iPhone 17 ni dia ada. So dia macam susah untuk aku pakai yang clamp type punya, apa tu kiranya, tripod kan. So aku belilah yang magnetic punya yang ini. Dia ringan je guys, tapi macam mahal jugalah, RM30 juga, around RM30 macam tu lah, expensive juga ya. Dan dia boleh sangkut dekat bag. Tapi apa yang aku tak puas hati adalah bila aku dapat benda ni kan, dia dah terbuka dekat belakang macam ni. So yang ni aku tak berapa nak suka lah. Kita unboxing ini dahulu. So dia kotak dia simple je. Ni adalah magnetic tripod, sebab of course lah iPhone 17 kan dia support MagSafe kan. So dia boleh lah lekat kat belakang tu. Tapi kalau korang yang ada phone yang tak pakai MagSafe, maksudnya yang tak ada MagSafe, ataupun korang pakai case yang cover korang punya magnet MagSafe tu ke, korang boleh lah pasang yang ni. Dia ada bagi sekali free magnet juga, beberapa yang korang boleh tampal dekat belakang phone korang lah. So ini dia rupa dia sangatlah senang. Korang boleh tarik macam ni dan korang boleh pegang macam ni ke, ataupun korang boleh jadikan dia kaki. Jadi so boleh jadikan dia macam tripod 3 gitu. Tapi kita akan test ni nanti dengan magnetic case aku. So aku nak test sama ada magnetic case aku ni berkesan ke tidak. Dia a bit handy juga. Kalau korang, dia boleh pegang je dekat tangan. So korang bawa dalam bag pun dia tak akan berat lah. Dan dia boleh buka macam ni juga guys. So korang bolehlah ketip dekat bag ke, sangkut dekat mana-mana ke, so dia takkan tercabut. Aku salah, sebenarnya kau tak perlukan pun tampal lagi magnet kat situ. Dia dah melekat dah, dia dah ada magnet dalam tu. Jadi ini adalah barang pertama yang aku beli. So kita move kepada barang yang seterusnya adalah phone case, okay. So aku ada beli phone case yang untuk sementara, iaitu silicone case ni lah. Aku dah pre-order phone aku, dan aku nak macam temporary case je lah untuk sementara kan, supaya phone aku tak rosak sebelum aku beli case-case yang lain. Dan yang available hanyalah silicone case ini. So aku beli dalam warna cream. Dia murah je lah, bawah RM20 juga. Tapi sebelum ni pun aku beli dekat kedai yang sama case ni juga, untuk pakai dekat iPhone lama aku, iPhone SE tu. Dan belakang iPhone SE aku tu juga dia kaca yang kelas. So far dia tak pecah guys. So aku beli dekat kedai yang sama dan aku dah pakai seminggu lebih ni, so far okey lah. Dan yang baru aku dapat adalah, kita pergi ke clear case dulu lah ya. Yang ini paling lama aku tunggu, baru sampai tadi, kau bayangkan. So aku terus je buat video ni lah, alang-alang. So ya, ini dia. So kita buka. Masalahnya kan, aku pergi beli dua. Kenapa tahu? Sebab kalau satu, dia tak dapat free shipping. Okay, so aku beli dua lah. Tada! Dia bagi tiga. Aku beli dua. Kenapa dia bagi tiga? Tak apa, nanti aku chat seller tu lah ya, sama ada ni free gift ke apa kan. Aku takut salah pula. Tapi tengok daripada alamat ni, betul lah alamat aku ya. Mungkin dia bagi free kot, tak tahu lah. Thank you so much. Ni adalah phone case dia lah, clear phone case. Aku beli dua guys. Satu jenis yang dia tak cover
area belakang ni, bahagian kamera ni. Dan satu lagi dia cover full sampai habis ni. Dia cover full lah. Seterusnya kita akan buka yang kedua. So case yang kedua ni guys, sebenarnya aku nak yang something yang lebih fun sikit lah. Dan kebetulan iPhone aku ni lavender. So okey lah, kita pergi cari iPhone case yang warna ungu. Dan juga aku selalu tengok dekat live TikTok tau, orang jual phone case 3D tu. Yang dia macam tebal tu kan, yang 3D tu kan. So aku teringin sangat nak pakai case tu. Tapi masalah dia adalah yang jual dekat TikTok tu, most of it dia tak ada yang iPhone 17, dia belum keluar lagi. Yang jual kat Malaysia lah. Aku pun macam sedih dah. Tapi tiba-tiba lalu pula satu live TikTok dekat TikTok tu daripada negara luar kot, dia pergi jual sama juga 3D case and available untuk iPhone 17 juga. So hari ni kita akan unboxing apa yang aku beli. Comelnya dia bungkus macam ni guys. Lawa tak? Lawa tak korang? Dan aku beli karakter yang Pokemon tu, yang tak tahu nama Tito ke apa, yang kan warna ungu kan. Rupa dia macam blok macam tu. Inilah dia. Dah lembut weh. Dia boleh macam ni. Lepas tu apa yang seronok tau? Apa yang seronok? Pertama dia lembut, okey. Kedua kan guys, dia boleh jadi grip, phone grip at the same time. Plus dia boleh jadi stand dekat korang punya phone. Seterusnya dia ada cermin guys. Dia ada cermin. So kalau korang yang suka tacap-tacap tu, inilah dia. Ada cermin. Comel kan ni. Warna ungu. So ini apa yang aku dapat untuk phone case yang kedua. So seterusnya kita akan pergi kepada charger. Okay, sebagai pengguna Apple yang lama dah, aku baru tahu rupa-rupanya pemilihan charger, plug charger ke, adapter charger ke, mestilah yang bagus. Kalau tidak, dia akan affect korang punya battery health. Aku baru tahu benda tu. So, aku pun pergi Google searching and then tengok dekat TikTok recommendation apa semua kan. Aku tengok diorang suruh beli brand Ugreen. So, aku belilah brand Ugreen guys. Tada, inilah charger dia. Ni kepala charger. Yang aku tak suka adalah kepala charger dengan dia punya adapter. Dia jual berasingan. Dan aku sebenarnya dah cuba dah ya, selama seminggu lebih ni. So far guys, aku punya phone dia punya fast charging memang bagus. Yang ni 30 watt punya lah, 30 watt punya. Dia punya fast charging bagus. And then dia punya claim dia kurangkan panas phone korang kan bila charger. Yes betul, phone aku tak panas pun. Aku banyak tengok juga review Apple user yang lain pun memberi komen yang sama lah, review yang sama, yang cakap brand Ugreen ni dia punya charger bagus. So yeah guys, itu saja untuk video kali ini. So sorry kalau ada kekurangan. Video ni memang pendek je sebab yalah video dadakan. Okay, video dadakan. Aku dapat je phone case, aku terus buat video ni lah. So kalau aku ada update ataupun aku beli barang-barang lain berkaitan dengan iPhone aku ni, aku akan buat video lain lah. So thank you so much guys for watching and see you on my next video. Bye bye.